back to my channel. Long time no see. Saya tu rasa macam, oh lamanya tak buat video YouTube kan. So hari ni Cik T nak buat video Eco Shop. Hari tu Cik T pergi Eco Shop and then Cik T ada jumpa barang jugalah. Sebab Cik T rasa Cik T dah lama gila tak pergi Eco Shop. Yelah, harga dia kan dah naik. Jadi Cik T pun jarang lah pergi. Harga dia dah RM2.60 dah. Kalau dekat Sabah Sarawak dia RM2.8 RM2.8. Macam Cik T beli banyak organizer lah dekat sini. So without further ado, let's start with the whole video. Jangan lupa untuk tekan button like and subscribe to my channel. Okay, jom. Kali ni Cik T beli random tau. Sebab Cik T beli apa yang perlu kan. So ni dia barang first yang Cik T beli ialah barang bercucuk tanam. Ni dia, ni ialah penghalau serangga. Cik T dah beli banyak kali tau yang ni. Tapi Cik T beli lagi sebab dia best. Dekat rumah Cik T ni kan Cik T tanam pokok ni kan Cik T tanam pokok dekat rumah Cik T ni bawah atap tau. So jadi macam ada serangga yang menginap lah dekat pokok tu. And ada pokok yang mati disebabkan serangga tu. So Cik T pun Cik T hari tu Cik T try beli satu and tengok wah memang binatang tu memang hilang kan, dia lari. Jadi Cik T pun beli lagi yang ni, yang insect repellent neem oil. Dia sesuai untuk banyaklah jenis insect, bugs and fungus juga. Dia tu ada macam binatang tebal-tebal tu kan. Cik T spray ni terus ada barang. So Cik T belilah 2 kat sini sebab nak restock kan, in case lah Eco Shop nanti habis. So beli terus. Cik T beli dalam 4 pieces yang ni, yang besar macam ni. Nak organize dekat dalam bilik Sofia. Dia ada rak IKEA tu kan, siap dengan drawer. Tapi dekat dalam tu memang sangat sepah ya. Tak ada organize apa-apa lagi. Jadi Cik T decide untuk beli dekat Eco Shop je lah. Jimat kan, satu ni RM2.60. So Cik T beli yang jenis petak macam ni. Luxina, cantik kan. Luxina macam ni ada 4. Lepas tu Cik T beli yang saiz lain juga. Yang ni dia saiz kecil sikit, Luxina juga. Yang ni, dia ada 4, 5. Yang ni Cik T beli 5. Ni nak organize yang ni, yang jenis memanjang macam ni lah saiz. Yang ni ialah 19.6 x 95 x 6 cm. Dia ada banyak gila tau organizer dekat Eco Shop. So korang boleh pergi tengok yang ni, yang Cik T beli ni. Memang nak organize bilik Sofia lah. Sebab dia ada banyak color pencil and alat-alat tulis yang Cik T lambak macam tu je dekat dalam laci dia tu. Sebab memang tak ada organizer apa-apa dekat dalam tu. So next yang Cik T beli ialah ni. Ni ialah plastik hamper tu kan. Sebab Cik T nak balut hadiah untuk hari Teachers Day. Hari Teachers Day, hari lagi kan. Teachers Day, Cik T beli ni tau, tumbler. Ada 2 pieces dekat sini. Sebab Sofia teacher dia ada 2 orang. So Cik T beli 2. Ni warna light brown kot. Lepas tu satu lagi ni warna apricot. Cik T nak balut guna hamper ni lah. Sebab sebelum ni dia punya box dah kemik dah sampai macam tak boleh je nak balut kan. Jadi Cik T tukar je packaging, letak dalam ni. And kita akan letak ni juga. Ni Cik T beli dekat Eco Shop juga. Dia ada yang sampah-sampah je. Tapi yang ni dia macam upgrade sikit kot. Sebab dia ada macam glitter. Cik T pun beli satu je sebab cukup lah kot untuk 2 kan, 2 hadiah. Nanti kita akan pack, okay? Next yang Cik T beli ialah ni. Okay, ni ialah storage organizer untuk dapur. Sebelum Cik T beli, dia saiz dia kecil sikit. Yang ni besar sikit lah. Dia ada 3 saiz rasanya. Ada yang panjang lagi. Tapi Cik T perlukan saiz ni. Jadi Cik T belilah 2 yang ni. Sebelum ni harga dia RM2.40 je kan. Ni dah RM2.60 lah pula kan. Hari tu nak cari tu tak ada masa harga murah. Ni baru dia stock. Jadi Cik T pun terus grab lah 2 botol kaca yang ni. Yang ni sebelum ni Cik T beli untuk letak sabun debu. Sabun debu, nak basuh kapet ke, nak basuh apa-apa kan. Yang perlukan sabun debu Cik T letak dalam bekas ni. Sebab sabun debu tu pun Cik T beli yang jenis sikit je. Yang jenis kuat harimau yang beli kat kedai RM2 tu kan. Memang muat dekat dalam ni je. Sebab yang tu sabun bukan untuk basuh baju lah. Cik T basuh benda selain baju. Guna sabun tu. Sabun basuh lantai. Cik T basuh lantai dekat luar pun pakai sabun tu. Jadi Cik T letak dalam botol ni. Memang cantik sangat organize dekat dalam ni. Laundry pot pun Cik T letak dalam ni. Ni Cik T beli lagi sebab Cik T nak letak baju. Baju and racun rumput dekat dalam ni. Tapi tinggal satu ni je. Cik T nak 2 patutnya.
Dia tak ada, tak apalah. Beli je dulu satu, nanti dia dah restock kita beli lagi, okey? Barang dapur, tada! Cik T macam perasan. Tengok tadi. Rupanya dekat rumah Cik T tak ada benda ni. Tak ada penapis minyak untuk menggoreng tau. Sebelum ni ada yang jenis yang tak bertangkai, jadi macam susah nak pegang. So Cik T belilah yang macam ni, kecil satu, besar satu, RM2.60. Ngam sikit kan, nampak macam estetik jugalah kan. Boleh lah. Sebab dia tak ada colour-colour. Ada juga yang ada colour ni, hijau, purple macam tu ada juga. Tapi Cik T prefer beli yang macam ni lah. Dia siap ada tempat sangkut lagi ni, lubang sini dengan sini. Next yang Cik T beli ialah barang dapur juga. Yang ni ialah funnel set. Hari tu tak nampak tau, baru ni dia ada 3 dekat dalam ni. Cik T pun belilah. Dia macam masuk tau. Ni boleh simpan sekaligus. Jadi dia jimat space. Sebab tu Cik T beli. Dia ada 3 saiz. 1, 2. Yang ni kenapa tak nak keluar? Ni 3. Comel lah. Material dia pun jenis tebal. And then ni sederhana. Wah, Cik T suka sebab dia boleh stack tau. Dia boleh stack and harga dia pun murah. Dia ada 2 colour. Rasanya yang warna pink dengan warna hijau rasa satu lagi. Lepas tu dia ada ni lagi. Nampak? Filter untuk tapis. Next item yang Cik T beli kat EcoShop ialah this one ni. Ialah pet storage holder. Cik T nak letak barang-barang ubat buh gigi dekat dalam ni kan. Biasa Cik T beli buh gigi banyak tau. Macam yang travel set ataupun yang extra letak dekat bilik air bawah ni ke kan, yang belum buka. So Cik T nak letak dekat dalam ni. Cantik kan? Cantik lah. Material dia akrilik tau, bukan kaca. Tapi akrilik dia tebal. So Cik T pun belilah yang ni satu. Next yang Cik T beli ialah barang kitchen juga. Lemon squeezer. Yang ni yang material stainless steel. Cik T kan Cik T tak ada lagi benda ni. So Cik T belilah. Selama ni penat weh. Selama ni penat nak perah pakai tangan. Jadi Cik T pun belilah yang ni je. Senang. Ni dia. Kukuh juga material dia. Untuk harga RM2. Jadi boleh beli. Yang ni nak buat untuk lemon ke, nak limau ke kan, nak perah, senang. Chair table leg punya cover. Yang ni laki Cik T nak, tak tahu dia nak buat apa. So Cik T belilah satu. Dalam dia ada 4. Boleh letak dekat sofa kan. Tak nak bagi, boleh letak ni dekat kaki sofa, kaki meja, kaki kursi pun boleh. Tak nak bagi seret kan, nanti calar pula lantai. Lagi-lagi kalau lantai korang pakai vinyl ke, pakai 3 getah ke, pakai SPC kan, tak nak rosak. Jadi belilah benda ni. Next item yang Cik T beli ialah ni, car hanger untuk kereta. Hari tu Cik T punya dah patah. So Cik T decide untuk beli lagi lah. Dalam dia ada 2 pieces. So Cik T beli dekat EcoShop je, murah kan. Sebelum ni beli yang dekat Mr. DIY sama je, patah je. Jadi beli je EcoShop. Barang kereta lagi. Yang ni brand Max. Yang ni untuk letak dekat bawah pintu tu kan, tak nak bagi calar. So letak benda ni. Dia dalam satu set ni dia ada 2 pieces sahaja. Jadi Cik T belilah 2. Cukup untuk 4 pintu kereta. So dia yang universal. So muat untuk semua kereta lah. Candy nak bagi dekat teacher setia juga. Letak dalam tumbler je kot kan. Tengoklah kita mix macam mana. Next item yang Cik T beli dekat EcoShop ni ialah pasu. Hari tu Cik T pernah beli tau pasu ni. Tapi dah tak ada stok. Lama kat tak ada stok. Ni baru ada. Cik T scrap sebab perlukan lagi satu untuk tanam pokok limau. Pokok-pokok yang memasak yang Cik T tanam dekat rumah ni. Pokok kunyit, pokok pandan, pokok limau dengan pokok kari. Cik T guna pasu yang ni. Comel kan? Ni sebelum ni Cik T tanam dalam pasu yang macam tak sama, jadi tak cantik. Jadi Cik T pun belilah. Harga dia pun RM2 je kan. So beli. Murah-murah. So korang, itu saja Cik T punya haul kali ni daripada EcoShop. Hope korang suka. And jangan lupa untuk tekan butang like dan subscribe. Okay, see you guys next time. Bye.